Dah sampai STF guys. Ambil cium aja. Guys, tengok ni guys. Jalan dah baru guys. Guys, tak nak kawan guys. Tak ada Orang orang. India selalu marah guys. Surul. Surau. Pakai belakang ni ke? Oh, surau. Ha? Dah suruh ambil dia. Boleh lah pergi makan. Ya guys, dah sampai STF. Wih, ada logo baru kan? Kak, logo baru eh. Ya, joget nak koyak ah. Kak, tadi dia gunting baju dia. Baju baru beli. Awak saya kat belakang kalau nak saya. Ni. Dah saya ke? Nia Zara dah sampai lagi. Give me all that. Apa benda Nia Zara? Beratnya. POV. Satu tanggung kau kamu nak apa? Okay, tengok. Dah. Tak boleh lah, lens tak kena. Tak. Apa dah? Pitong. Ini baju koyak kat tengah. Senang bagi angin masuk eh. Ni panas dah kat sini. Dia jangan acak. Tengah sikit dah tak nampak. Sini Zan. Esok lah jalan macam tu. Ni kata nak masuk malah lelaki pelik. Kakak kalau jadi lelaki pun boleh. Oh. Orang tengah macam Yasin lah. Nak masuk macam mana ni? Masa je lah duduk terus. Sakit lah. Tak payah baca Yasin ni. Okey. Kakak bagi cadang. Bukan bejok je. Lelaki masuk ikut mana di? Tahu lah. Tak masuk. Itulah dia tak dengar. Ni semua masukan perempuan. Ha? Dia tak peduli lah. Masuk je kat rumput. Jadi duduk belakang-belakang sekali atas bumbung tak dah. Lelaki masuk mana? Lelaki di luar ke? Betul tu. Kat sana lah lelaki. Oh, kiblat sana eh? Macam Dewan Raya dia buat eh. Cepat sangat. Bo bikin. Ni kat bawah. Dah Kaabah Dan. Dan Kaabah. Kaabah. Apa? Dia perasan pakai POV ni. Dek. Haji Aswad. Ha. Oh. Itu lagi. Awak juga surau dia ni. Kalah surau dia ni. Tak. Saya lagi best kot. Tak ada nampak. Kau duduk sana. وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم Terima kasih Cik Zahid memimpin bacaan Yasin tadi. Alhamdulillah selesai majlis baca Yasin kita. InsyaAllah sekiranya ada pahala daripada bacaan ayat Quran kita sedar tadi, InsyaAllah kita sertakan kepada kedua bapa. Ini oleh Ketua Sarana Best Epic iaitu Cik Zahid untuk ke tengah-tengah supas untuk kita memulakan majlis. Okay guys, ada majlis iftar dekat Sekolah Tun Fatimah untuk yang tingkatan 5 so kita join majlis iftar ni dalam keadaan dalam masjid surau di Sekolah Tun Fatimah. Okay guys, sekarang kita berada di Supas Surau Fatimah Zahra ni. Sebenarnya
Majlis Iftar FE tahun 2026 ni. Untuk SPM. Tahun ni tahun SPM akak kan. Okey, tadi pun dah kena ceramahkan benda supaya terus sukses untuk SPM 2026. Alright. Jom kita nak buka puasa pula. Okay, tadi baru selesai solat maghrib. Sekarang kita nak pergi menjamu selera untuk buka puasa. Buka puasa. Tak ada orang fitnah. Tak ada fitnah, memang dia masuk. Ha? Tadi orang macam, yang kenapa rambut adik awak macam dia kat sini suka depan. Macam jambul bunga. Macam adik mana? Why you fitnah me? Yang bawah awak lah. Jojo. Dia kata rambut pasu bunga. Jojo, damn. Okay, kita nak pergi makan. Buka puasa. Aku. Aku lah. Siapa pipi tebak? Ada kat mana? Kita makan kat Dewan. Dewan Mekah tak adalah. Beratur bro. Ya ke? Ambil pinggan. Elok lah, jangan langgar orang. Okay, ambil sandwich ke apa nak ambil? Tak sah macam ni ke? Sikit sangat, sikit. Ni kakak punya, kakak nak sikit je kat diet. Ada banyak sikit tak? Acah yang diet. Gemuk. Ikan apa besar sangat ni? Ikan DM ni? Ha? Kat sana nasi anak minyak. Tak apa, dah. Jom tak puasa. Jom, mak letak pada. Oh, lagu raya. Pergi duduk kat meja. Meja dalam. Meja tadi kita dah sediakan dah. Wah, makan tak ingat. Buka puasa guys. Buka puasa dekat STF. Nanti lagi 3 tahun kat Rumah Dani pula. Dekat SAS. Tak kau dah pergi. Banyak jual dah berbuka guys. Kita berbuka. Baru saja selesai majlis Terawih. Majlis terawih bersama sekolah. Bersama student. Sekolah Setun Fatimah. Why? Batch 2026 nya. Hey. So kita nak gerak dah. Dah habis dah solat. Nak tidur. Makan pun dah kenyang. Ada tak kena. Kita nak ambil gambar kat tempat lain pula. Sesi pergambaran pula lepas ni. Jangan lari, jatuh Kang. Jojo. Okey. Kita tak Ini kan surau Supas. Jojo. Jom. Kita ada challenge. Jojo, ada challenge. Ha? Tak boleh tak rumput. Rumput. Okay Kak, macam mana Kak? Sediaan SPM untuk tahun ni? Saya rasa sangat amat bahagia sebab memang tahun ni saya dan SPM. Saya rasa excited nak cross sekolah. Kenapa ni? Yang Kak dapat dah koyak-koyak. Kuih raya? Ada kuih dalam. Kita dapat Dunkin Donut. Tawa bersama insan menjadi warna dalam kehidupan. Walau masa terus berjalan, kenangan tetap dalam ingatan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kasih dan restu, kerana setiap detik yang hadir adalah hadiah yang tak terukir. Setiap masa
mencipta kenangan abadi, terpahat indah di dalam hati. Hari demi hari, kisah pun terjadi, menjadi cerita sampai ke nanti. Setiap senyuman, setiap tangisan mewarnai hidup penuh harapan, walau masa terus meninggalkan. Kenangan abadi takkan hilang. Detik demi detik, masa takkan berhenti. Semua yang berlalu jadi memori di hati. Ada jatuh, ada bangun, ada suka dan duka. Semua mengajar kita tentang makna cinta. Jangan tunggu esok untuk mula menghargai. Peluk mereka yang sentiasa menemani. Kerana bila masa pergi tanpa kembali, yang tinggal hanyalah kenangan abadi. Anak-anak membesar